saya setuju, saya kata, untuk terlibat dengan job ni, dengan syarat saya kata saya nak satu adegan dialog saya sendiri, saya kata. Maksudnya saya terlibat dalam drama tu kerana dialog tu kerana satu scene tu kan. Itu pun saya, lebih kurang dialog tu macam ni lah. Dol ni dia kawan dia budak-budak, jadi dia bersembah dengan budak-budak tu. Dia kata dulu arwah ayah Abang Dol bagi tahu Abang Dol, dia kata kerja penggali kubur ni lah kerja yang ikhlas, sebab kita kerja untuk orang yang dah mati. Orang mati ni mana boleh bagi kita apa-apa. Jadi bila kita bekerja tanpa harap balasan apa pun, barulah ikhlas nama dia. Lepas tu arwah ayah Abang Dol dia pesan lagi, kalau kita nak selamat hidup dalam dunia ni, kita kena anggap orang hidup ni semua orang yang dah mati. Jadi bila kita bekerja tak dapat gaji, tak dapat upah, kita tak rasa sakit hati, sebab orang mati mana boleh bagi kita apa-apa. Kalau ada orang yang hidup ni